Okey, apabila anda telah membeli software ini daripada saya akan mengantarnya melalui email, dan file itu anda savekan ke dalam komputer anda. File itu akan bernama beres ikut version ya, yang terkini sekarang ni version 2.0. Dan saya akan upgrade version ini dari masa ke semasa. Jadi masa akan datang mungkin dia version 2.1, 2.3 atau version 3 point something lah. Okey, jadi anda klik saja file tersebut. Okey, kita lihat di sini dia ada banyak bahagian di sini. Ini adalah pemeriksaan pertama, klik yang 1, 2 untuk pemeriksaan kali kedua, 3 untuk kali ketiga, 4 kali keempat, dan yang bahagian 5 ni untuk pemeriksaan kali kelima. Di setiap pemeriksaan ini selang-selikan selama 20 hari ya. Di bahagian ringkasan ni adalah ringkasan keseluruhan 5 kali pemeriksaan. Ada perubahan, dia akan direkodkan di sinilah secara automatik oleh sistem. Produk untuk bahagian produk, harga, penggunaan dan sebagainya. Ini ada testimoni. Ini untuk referral untuk badan. Ya. Sebagai referral. Ini untuk kira kalori. Bahagian untuk kira kalori makanan. Jadi untuk kita memberi saranan kepada pelanggan kita, kita boleh gunakan bahagian ini untuk mengira kalori yang sesuai. Dan ini senarai kalori mengikut makanan. Ya. Jadi kita boleh printkan yang ini untuk kita bagi kepada pelanggan kita. Okey. Di bahagian atas ini adalah maklumat diri anda sebagai pembeli produk ini. Kita akan letakkan maklumat anda di sini, nama, handphone dan sebagainya supaya pelanggan anda boleh menghubungi anda semula. Ya. Apabila mereka menerima perkhidmatan daripada anda, dan anda printkan bahagian ini kepada mereka dan mereka boleh melihatnya semula. Jadi bila-bila masa mereka boleh menghubungi anda. Ini adalah penilaian komposisi bahagian yang pertama. Ini pertama. Ini version software ini beres version 2.0. Jadi anda isikan, cara anda isikan ialah anda masukkan tarikh penilaian mengikut komputer anda. Kalau bermula dengan hari, anda masukkan hari dahulu. Kalau komputer anda bermula dengan bulan, anda masukkan bulan dahulu. Jadi seluruhnya ia bermula dengan hari. Jadi 1 hari bulan 1 tahun 2011. Contoh. Jadi nama contohnya Kalsum binti Ismail. By phone contohnya 019 1234567. Email kalsum@yahoo.com. Facebook Putri Gunung Nidang. Tarikh lahir 1/1/1971. Jantina perempuan, tak P saja. Tinggi 172. Rangka badan sederhana, S sederhana.
Okay. L untuk lelaki, P untuk perempuan. Di sini umur dikira oleh sistem secara automatik. Anda masukkan hari lahir saja. Aktifan. Anda masukkan 1 sekiranya kurang aktif. 2 sekiranya aktif sedikit. 3 kalau aktif. 4 lebih aktif dan 5 sangat aktif. Jadi kalau jarang bersenam, banyak kerja pejabat dan kurang bersenam, kita letak 1 saja. Jadi kalau ada bersenam, contohnya berjoging 2 kali seminggu, letak aktif sedikit lah. Ya. Kalau selalu bersukan seperti main badminton sebagainya, kita letak 3. Okay, ini tahap keaktifan penting sebab dia akan menentukan kita punya maksimum kalori pengambilan makanan. Jadi lebih aktif bermakna lebih banyak makanan yang kita boleh ambil lah, berbanding dengan yang kurang aktif. Okay, ukur lilit. Ambil ukur lilit dada sebab ini untuk menentukan lemak-lemak bahagian pinggang, punggung dan dada. Jadi bentuk atau shape badan kita. Di ukur lilit dada, ambil contohnya 99. Okey, pinggang contohnya 75. Dan okey, bila kita masuk sini tadi, perhatikan ya, kalau kita masukkan kulit dada tadi, belum ada lagi komen di sini, belum keluar lagi. Jadi bila kita masukkan bahagian pinggang, contohnya 75, okay, sistem memberi maklumat di sebelah sini. So, ini ramping dan sihat. Nisbah dada dan pinggang 132. Nisbah dia. Nisbah pinggang dan tinggi 44%. Maksimum nisbah pinggang dan tinggi ialah 49. Jadi ini kategori baiklah ya, antara pinggang dan tinggi. Dan pinggang dalam kategori ramping dan sihat. Jadi sistem yang menentukan ya, dah dikira secara automatik. Jadi sekiranya di sini adalah 80, contohnya kalau 80, sistem akan memberitahu masih lagi sihat dan menarik ya, sebab dia masih di bawah 49%. Ini masih 47%. Tapi kalau 90, okey, di sini terlebih berat, bermakna lemak dah mula berada di bahagian pinggang atau di bahagian perut. Okey. Jadi kita letak 75 lah ya. Okey, punggung. Contohnya punggung 110. Okey. Jadi sistem akan beritahu menawan, ramping dan berbentuk ya. Dan di sini kita tengok komen dia. Sistem akan bagi badan bentuk hourglass atau kerengga ya, yang ada shape tu. Kalau jadi kena tahu bentuk badan tadi, klik kat sini. So ini adalah bentuk hourglass ya, bentuk kerengga ataupun dipanggil triangle opposing. Ini bentuk pear ya, jadi ini yang kecil di atas dan tengah dan besar di bawah. So ini bentuk pear, yang ini bentuk hourglass.
Besar di atas, kecil di tengah dan besar di bawah.